Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi dalam channel The R Clan. Okey. Aduh, saya pun tak tahu lah, maaflah semua ya, saya lama tak buat video. Masih busy lagi dengan open house. Tengok parcel saya pun dah banyak ni, tak unboxing lagi. Tak buka pun lagi parcel-parcel ni. Okey. So, hari ni saya cuma nak kongsi dulu video untuk teaser tengok apa yang saya beli Okey. So, sekarang ada 2 parcel. Banyak lagi sebenarnya parcel-parcel yang masih on the way. Okay, tak apa, kita buka yang ni dululah. Sebab seller saya pun dah tanya, dia suruh ratekan dia. So saya buka dulu parcel yang ni. Seller ni bagus lah. Dia jual, saya pesan kat dia masuk dalam kotak. Tahu, sekali dia masuk dalam kotak memang betul-betul kotak dia bagi. Okay, so saya sayang kalau kotak Beyblade tu kemek. So harap dia masuk dalam kotak ni, Beyblade ni tak kemek lah. Wah, nice lah packaging dia. Okay, tengok tu. Okay, kita tengok Beyblade apa yang saya beli. Wah, dia siap bagi business card dia lah. Okay, ini clear gadget, gadget borong, gadget viral. Okay, gadgetborong.my. Okay, so boleh check lah Facebook dengan Instagram dia. Okay, ni alang-alang dia dah bagi saya kad ni, saya share sajalah gadgetborong.my. Saya beli ni dekat Shopee. So mari kita lihat apa Beyblade yang saya beli. Ya, saya beli Beyblade bootleg Judgment Joker. Okay, Beyblade ni yang korang-korang tengah viral lah sekarang ni Okay, jenama Flame. SB tak keluarkan lagi, so saya beli jenama Flame lah. Okay, ini cuma saya nak tunjuk saja, nanti baru kita buat review penuh. Kita letak tepi dulu. Okay. Sebab dia cantik, saya beli 2 Judgment Joker. Okay, 2 Judgment Joker. Dan lagi satu, saya beli apa ni? Okay, saya beli Beyblade Chozy Valkyrie warna putih. Tapi inilah jenama W5. SB katanya tak ada lagi yang warna putih ni. So kita tengok nanti macam mana kualiti W5. First time saya beli ni, Chozy Valkyrie .1.r.rb. Okay, nantilah kita review 1 tu apa, RB tu apa. Okay, next parcel seterusnya. Okay, parcel ni dah settle. Okay, parcel seterusnya, mari kita buka. Beyblade saya sebenarnya dah tak muat ni. Saya pun on the way tengah order lagi 4 Beyblade box. Okay, siapa yang nak tahu video pasal Beyblade box, boleh check lah dekat video-video saya yang sebelum ni. Saya ada review pasal Beyblade box. Okay, saya ada beli lagi 2 ini. Beyblade apa kat ini? Mari kita tengok. Okay, buka. Jadi okey, ini dia. Kalau ingat dulu saya pernah cakap kan, saya akan cuba, kalau dah keluar lah, saya akan beli Beyloger Plus. Okey, video saya sebelum ni pun ada juga, saya dah review Beyloger. Yang ini versi upgrade lah, SB ada keluarkan Beyloger Plus. Okey, nanti kita akan review ni Beyloger Plus, apa beza dengan Beyloger sebelum ni. Okey, dan juga saya ada beli, alamak kotak kemek. Alah, seller saya ni seller daripada Skudai kemek kotak. Aduh, tak cantik. Saya beli Archer Hercules warna biru. Dia salah eja lah. Archer, sorry. Tengok, Archer Hercules 13 Eternal. Okey, Archer Hercules biru. Yang ni saya nak comparekan dengan Archer Hercules yang saya beli ni. Sebab dia, yang ni original Takaratomi lah. Kita akan tengok beza Takaratomi dengan SB sebab dia sama rupa dia. Gini lah. Okay, saya beli yang ini sama dengan ini. Ini bootleg. Nanti kita akan buat review lah perbezaan bootleg dengan original Takaratomi Archer Hercules. Okay, Archer Hercules biru ni kita akan review. Beyloger Plus, ini Judgment Joker semua kita akan review, tapi masih tak sempat lagi, maaf semua. Tak apalah, saya akan cuba cari masa. Ni pun saya akan cuba review. Saya ada beli SB Hazard Kerberos. Yang ini hari tu hari kita beli kan, yang saya beli loose.
Takara Hazard Kirby's ini pun kita akan tengoklah perbezaan bootleg dengan original Takara. Okey. Yang ni pun saya ada beli pun masih belum. Ni original Takara pun masih belum sempat review lah. Okey, banyak lagi sebenarnya Beyblade saya yang saya belum review. Okey, teruskan follow lah channel saya ni untuk review Beyblade yang akan datang. Okey, sampai jumpa lagi untuk video-video akan datang lah. Okey, sudi-sudi subscribe lah channel saya ni, like, share dan komen. Jika ada apa-apa yang penambahbaikan yang nak beritahu kepada saya, boleh komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace.